Selamat datang semua ke sesi kupasan kita. Hari ini, kita ada beberapa bahan bacaan menarik daripada anda. Ya, analisis-analisis yang cuba jawab kenapa dasar Amerika Syarikat terhadap Israel ni sering orang kata macam naif atau delusion, malah sebagai penyokong atau dalam penafian. Memang tajuk yang panas sikit ni. Betul. Sumber kita ni pun pelbagai. Ada yang akademik, ada yang bunyinya sinis sikit, ada yang kritis habis. Jadi tugas kita nak fahamkan kenapa persepsi macam ni boleh wujud. Kita tengok apa yang penulis-penulis ni kata. Penting ni, kita cuma laporkan pandangan dalam sumber ni ya. Kita tak ambil mana-mana pihak, kita cuma nak faham argumen diorang. Setuju. Kita cuba lihat dari pelbagai sudut berdasarkan apa yang dikongsikan. Baiklah, sumber-sumber yang anda bagi ni memang bawa kita terus ke jantung perdebatan ni. Kompleks betul. Jom kita tengok intipatinya. Kita mula dengan persepsi AS sebagai naif atau delusi. Macam mana tu? Okey. Beberapa penulis ni kan, diorang gambarkan Washington ni macam tak nampak realiti sebenar kat sana. Contohnya? Contoh paling jelas, komitmen yang berterusan pada penyelesaian dua negara tu. Walaupun bukti depan mata, penempatan Israel tu makin berkembang. Satu sumber sebut dah ada 700,000 peneroka. Wow, banyak tu. Di lebih 280 lokasi kat tebing barat. Jadi nampak macam tak logik sikit lah, kan? Macam percaya kapal bocor boleh menang lumba layar. Betul-betul. Dan apa yang menariknya, ini dikaitkan dengan istilah simetri dilusi. Macam mana tu? Ya, simetri dilusi. Maksudnya, rundingan tu dilayan seolah-olah Israel dan Palestin ni setaraf kuasanya. Padahal kita tahu realitinya jauh berbeza. Kuasanya tak seimbang langsung. Faham. Ini bersambung juga dengan naratif Israel sebagai satu-satunya demokrasi kat rantau tu. Walaupun ada laporan hak asasi manusia, macam dari Amnesty, Human Rights Watch, guna istilah apartheid untuk polisi Israel. Tapi Washington tolak label tu kan? Kata tak membantu. Betul. Diorang tak setuju dengan label tu. Okey, itu membawa kita pada tuduhan yang lagi berat ni. AS sebagai enabler, pemboleh. Yang ini memang tuduhan serius. Ini bukan pasal bantuan keselamatan biasa-biasa je kan? Tapi sifat bantuan tu dilihat macam tanpa syarat. Lepas tu ada perlindungan diplomatik lagi. Ya, betul. Bantuan tentera tahunan saja dah dekat $3.8 bilion. Banyak tu jumlah terkumpul pula. Ada sumber kata lebih 150 bilion, ada yang kata sampai 260 bilion. Angka tu memang besar. Satu sumber tu guna analogi menarik. Apa dia? Macam kita bagi kawan kita kad kredit tanpa had. Lepas tu kita tegur sikit-sikit dia bila dia belanja besar, beli pulau ke apa. Faham analogi tu. Memang kenalah. Dan benda ni jadi lagi ketara bila kita tengok rekod undian kat PBB. Maksudnya kuasa veto tu. Tepat sekali. Penggunaan kuasa veto AS secara konsisten di Majlis Keselamatan PBB selalu guna untuk sekat resolusi yang kritik Israel. Walaupun ada bukti pelanggaran. Ya, malah ada disebut pasal laporan dalaman Jabatan Negara AS sendiri yang dokumentasi beratus-ratus kemungkinan pelanggaran undang-undang antarabangsa oleh Israel. Tapi, penjualan senjata jalan terus. Jadi gabungan duit dan perlindungan diplomatik ni lah yang dikatakan mewujudkan persekitaran tu ya? Seolah-olah tindakan Israel yang dikritik dunia tu macam tak ada akibat sangat. Selain naif dan enabler, ada satu lagi elemen penting yang sumber ni sentuh. Pasal penafian. Denial. Ya, elemen penafian. Maksudnya macam mana tu? Macam ada keengganan nak akui kesan penuh pendudukan tu pada rakyat Palestin. Lebih pula macam tu lah. Satu analisis kata Washington ni cenderung tengok konflik ni lebih dari kacamata keperluan keselamatan Israel. Jadi nasib orang Palestin tu macam mana? Rintihan atau perspektif Palestin tu, dia jadi macam bunyi latar je. Tak diberi perhatian utama. Termasuklah menolak label apartheid tadi? Atau persoalan angka korban? Ya, termasuk semua tu. Menolak label, persoalkan angka korban, laporan sekatan bantuan kemanusiaan, walaupun data tu dari PBB atau kajian lain. Macam ada satu penafian strategik lah untuk kekalkan naratif tertentu. Jadi persoalan besarnya, kenapa dasar ni masih berterusan? Dah lama kan? Apa kata sumber-sumber ni? Penulis-penulis ni kemukakan beberapa faktor. Dia saling berkait sebenarnya. Pertama, ikatan sejarah dan emosi yang kuat. Sejak lepas Holocaust, Perang Dingin lagi.
Itu memang asas dia. Okey, sejarah. Apa lagi? Kemudian politik dalaman AS sendiri, yang ini besar pengaruhnya. Pengaruh lobi pro-Israel macam AI PAC tu kuat sangat. Dan jangan lupa, sokongan pengundi evangelical, itu pun faktor besar. Dan kepentingan strategik macam isu Iran? Ya, persepsi kepentingan strategik bersama, terutamanya untuk bendung Iran, itu pun selalu disebut. Ada tak kemungkinan macam dah terlajak labur sunk cost fallacy dalam diplomasi? Boleh jadi juga tu. Dah terlalu lama dengan pendekatan ni, jadi susah nak ubah haluan walaupun mungkin dah tak berapa efektif. Sumber ada sebut pasal ketakutan ahli politik nak kritik Israel. Ada disebut elemen tu, takut kena label antisemitik mungkin. Itu pun ada disebutkan. Tuduhan antisemitism digunakan untuk tutup mulut pengkritik dasar kerajaan Israel. Tepat. Ini bukan kritik Yahudi sebagai kaum atau agama tau, tapi dasar kerajaan. Tapi isunya sensitif, jadi perdebatan, jadi susah. Apa kesan jangka panjangnya menurut penulis ni? Seorang penganalisis kata, sokongan tanpa syarat AS ni bahaya sikit. Dia berisiko menormalkan peraturan perang yang lebih longgar. Dan ini boleh jejas norma antarabangsa secara keseluruhan. Benda ni kalau kita fikirkan, agak membimbangkan juga implikasinya. Okey, jadi kalau nak rumuskan dari bahan-bahan ni kan, pendirian AS ni kompleks. Bukan sebab tak tahu, tapi campuran sejarah, politik dalaman, lobby, strategi yang akhirnya nampak macam naif, delusi, enabler atau dalam penafian. Betul. Dan yang menarik, ada data dalam sumber ni tunjuk sokongan rakyat Amerika sendiri pada Israel sebenarnya makin menurun. Oh ya, terutama golongan mana? Terutama di kalangan orang muda dan penyokong Parti Demokrat. Ada perubahan sikit kat situ. Jadi kenapa semua ni relevan untuk anda yang mendengar? Penting untuk faham lapisan-lapisan ni. Sebab ia bukan saja pasal hubungan AS Israel, tapi ia tunjukkan macam mana keputusan dasar luar sebuah kuasa besar yang dipengaruhi semua faktor ni bagi kesan nyata kat seluruh dunia. Ia membentuk realiti kita. Betul tu. Okey, sebagai penutup, satu soalan untuk anda fikirkan. Dengan perubahan pandangan global dan domestik yang disebut tadi, sokongan di AS menurun, kritikan antarabangsa naik, apa agaknya kejutan atau perubahan besar yang perlu berlaku supaya AS betul-betul nilai semula pendekatannya yang dah lama ni dan bergerak melangkaui apa yang sumber gambarkan sebagai kelesuan atau mungkin hipokrasi strategik? Fikir-fikirkan.